Betapa biadab dan keras kepalanya Kerajaan Negeri Sarawak ingkar arahan Kerajaan Persekutuan tetap anjurkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri. Itu kritikal lantang seorang pemerhati membidas kenyataan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berhubung ketetapan menganjurkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri meskipun Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk membatalkan penganjuran acara berkenaan tahun ini. Karim berkata arahan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu hanya melibatkan kementerian, jabatan serta agensi di bawah Kerajaan Persekutuan. Menyifatkan Kerajaan Negeri Sarawak sebagai biadab dan keras kepala, pemerhati menegaskan kerajaan negeri itu seharusnya mematuhi arahan diberikan Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, semua agensi kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC di seluruh negara akur dengan arahan Anwar yang juga Menteri Kewangan dengan tidak akan menganjurkan perayaan rumah terbuka. Namun, pemerhati menemplak tindakan Kerajaan Negeri Sarawak itu termasuk yang sebelum ini bermacam-macam jenis kenyataan biadab dilontarkan sekaligus menunjukkan warna sebenar kepimpinan negeri itu. Terdahulu, Anwar berkata tiada penganjuran rumah terbuka sambutan Aidilfitri untuk agensi kerajaan sebagai langkah penjimatan bagi mendepani kesan konflik Asia Barat. Menyentuh harga subsidi diesel, pemerhati mendakwa Kerajaan Persekutuan memberikan kelebihan kepada Sarawak berbanding Semenanjung yang terpaksa membayar dengan harga lebih tinggi. Jelasnya, Kerajaan Sarawak khususnya pucuk pimpinan negeri itu dilihat tidak mengenang budi kerana asyik menekan Kerajaan Persekutuan dengan bermacam-macam cara yang biadab. Justru, pemerhati menyifatkan langkah kerajaan meneliti semula pelaksanaan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS khususnya di Sabah dan Sarawak adalah wajar susulan isu penyeludupan bahan api itu yang semakin membimbangkan di wilayah berkenaan. Sementara itu, aktivis Sarawak menyuarakan gesaan supaya Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki menyiasat semua projek tender besar di seluruh Sarawak susulan dakwaan salah guna kuasa. Desakan itu turut untuk menyiasat kemungkinan projek tender besar dikaitkan dengan pemberian kepada kroni dekat serta ahli keluarga sendiri. Antara perkara dibangkitkan termasuk keperluan menyiasat secara menyeluruh bagi memastikan tiada penyelewengan dalam pemberian kontrak dan projek pembangunan. Dalam masa sama, aktivis Sarawak turut menekankan keperluan meningkatkan ketelusan dan integriti bagi mengelakkan projek besar disalahgunakan demi kepentingan pihak tertentu.